Yang ini awak kena highlightkan ya. Highlightkan. Highlightkan. Dia ada kalau account ni dia ada 2 effect tau. Contohnya awak beli handphone awak sekejap. Ni handphone awak ni. Ni jangan simpan Tak ada search. Oh nak cat. Sini. Cat kat sini. Kan nak tunggu contoh. Ini saya penjual lah, seller. Okay. So awak beli. Awak beli. So this you as businessman, you beli. So sebagai aset awak lah. Okay. Ini contoh Lepas tu awak beli. Apakah effect to your business? Awak dah contohnya awak dapat kan? Dapat. So you got what you got? Money. You got money, you beli. So saya beli. Dapat barang. Dapat handphone kan. At the same time awak apa? Invest. We have 2 effects. Contohnya awak makan kan. Okay. Apa kesan kepada awak makan? Satu, awak kenyang. Yang kedua, Dapat nutrisi. duit habis. Duit habis lah. Betul lah. So yang ni macam mana? Cepat. Dapat barang. Duit pun Apa habis. expenses Asset lah. Asset. Duit habis. Sorry, dapat barang, duit habis. Duit habis. Faham tak? Awak expenses salah tadi. Salah. Duit habis awak tak cakap. Faham? Macam gini lah. Ini sekarang ni dia contohnya awak sakit. Sorry. Boleh contoh sakit, pensan ke. Saya bawa awak dulu Sarati. Kan? Tu awak jangan ingat Sarati. Dah sampai keluar ada orang ambulan. So Sarati saya dah lupa dah. Yang kedua dia bawa Syah pula. Bawa keluar. Maksudnya yang tadi awak dah salah tadi. Pertama awak dapat apa? Awak dapat apa? Barang. Dapat Asset. Dapat aset. Kan? Atau awak jangan ingat aset lagi. Yang kedua apa kesan dia? Jangan ingat aset lagi. Okay. Apa kesan yang kedua? Duit. Faham tak? Susah saya nak fahamkan tau. So kalau 2 effect, you have to remember every transaction must have at least 2 effects. First and second. At least. Alright. So for this yang ni awak kena identify started and cash in hand. Okay. So yang ini awak ada 2. Ni contohnya Sarati. Ni Sarati Ni business tau. So Sarati nak business apa Sarati? Nak business apa? You want to start business. What type of business or what kind of business you want to start? Sell shirts. Shirt. Okay, shirt. Okay. So you Sarati. So I use the name Sarati. Okay, no problem Syah. I use Sarati name Okay. Sarati. So Sarati similar to shirt lah. Okay. So Sarati invest your money. If 15,000 RM, 15,000. I use English, full English. Can we? Can, I use can okay. understand. You can understand, right? So 15,000, your money, and then this is you yourself. This is the business. Okay. Sarati business. Okay. This is two entity, the different entity. The entity 1, and then this is entity 2. So separate
separate. Okay. Separate. Okay. Macam for example kahwin cerai. Okay. Dia di pasal Saya. okay, kalau kahwin tapi this is separation. Business. Yes, this is a business. So you are talking about the business only. That's why what the effect of this transaction. First is, it's very difficult. First is your capital. Senang je. Saya boleh katakan satu yang started ni. Kalau started ni ialah apa? Kalau dalam perkataan started, comments, ini ialah capital. Boleh? Boleh. Yang kedua ialah kalau apa? Ada waktu tulis. Yang kedua ialah apa? Cash in hand. So ini is remain cash in hand. Okay. Alright? This is called account. Alright? So the capital is categorized under what? We have 5 elements. So remember what element? This is element. Asset, expenses, liability, equity, revenue. Okay. For capital is come under what? Capital Under. We have 5. So asset. Is it asset? Okay, good. Refer to your notes. Capital. This is under equity, and cash in hand is under what? Asset. Yes, it's very easy, right? Okay, what the effect? I just want to know. You have to refresh by what the example that I gave you just now, where this is your handphone, right? Buy. Then Get things. so this one, what the effect? The capital will your business, your capital. Capital will increase. Yeah, so then you understand. So this is still sama lah. Capital equity is sama lah. So if capital increase, equity is also increase. And then cash in hand Decrease. Why decrease? This is your business, not your money. We invest first, right? No. Why increase and why decrease? So the answer is increase. Why increase? Why increase? The business. Before this, today is 25th February, and then yesterday. So yesterday is 24, today is 25. So now, yesterday you don't have business, and now you have the business. Alright. Okay. So the business is. So you want to talking about this business. Okay. Now, and then what happened to your capital? This one, your capital is yesterday. Your capital is Decrease. no. How much your capital? 15,000. Yesterday semalam tak ada apa-apa. Oh, zero. Zero lah. So today your capital is Increase. Apa ya? dia invest apa tadi? Awak belum lupa business awak tadi 15,000. 15,000. So your capital will increase. Your capital. So awak tulis sikit. Okay. Sarati capital is increased by RM 15,000. Increase out. Increase. Okay. So capital increase 15,000. Boleh? Awak jangan selalu satu tadi increase, satu tak semestinya. Not necessary one increase, one decrease. So, can you repeat your business? This is your business. What happened to the to this transaction? Can you explain just a little bit? You can understand the fact of the account. Capital increase Yeah. and asset to increase.
In what type of asset? Cash. Cash in hand, yes, correct. Okay, good. Okay, I ask Sarati. Asset, sorry. So you have to determine not the element. We have 5 elements only. Okay. You have to open the account, ledger T account. You have to name the account. What the account involved here? We have 2 account. I just explained to you just now. Credit and No. The account, name of account. Sardi. Legend. I just said to you. One. Account what? First is cash, right? What is cash? And then second is Cash. cash in hand. And then second one is Start Capital. capital. Cash in hand, capital. Okay. Okay. So yang sini bertambah. Okey, kita jadi awak keliru nanti. Kita belum masuk lagi. Yang maksud sini cash in hand bertambah. Bertambah apa ibu? Cash in hand 15,000. Apa? 15,000. 15. Pandai. Capital bertambah kurang. Increase or decrease? Increase. So 15,000 now you very juga. confident. Alright. So the formula, the first formula that I taught you just now, asset equal to Asset equal to asset equal to As equity. 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 Sama tak ni? Sama tak? Sama cash. Equity capital. Ni sebelah kiri sebelah kanan kan? Sama ya? Sama. Boleh. Tulis je. Awak pakai kertas pun tak apa. Saya lebih suka awak pakai kertas A4 lah. Saya banyak kertas A4 tu. You guna je lah. How many you want. You guna kertas. Ambil je. Asyaf pun boleh ambil. Kat situ pun boleh. Okay. Boleh tak buat gelar kat sini? Boleh lah. Awak jangan komplain pula. Tak ada. Sebab senang lah. Print boleh apa. Tapi dari asrama jauh sikit. Bagi gigit. Awak tak ada kereta Sarati ada. Bawa ambil dia. Tak nak. Gurau-gurau Okey lah. Yang ni faham so yang penting kita buat account ni cash in hand ni. Bukannya aset ni hanya untuk yang tadi tu. Jawab kena faham betul. Apa maksud cash in hand? What is the meaning of cash in hand? Cash in hand adalah apa? Saya tulis awak kena tulis juga lah. Cash in hand maksudnya wang wang tunai syarikat, syarat kedai lah ataupun peniaga lah senang-senang wang tunai peniaga semakin boleh tak awak faham tak semakin awak faham tak semakin ni macam contoh Bertambah. macam awak buat roti kan Okay. makin lama Masa. tak boleh buat roti lah kata bisnes roti Tu kek. kek sama lah Tak sama. kek bila lama-lama dia semakin apa kek meningkat semakin tembam kan semakin meningkat so boleh tak awak tulis peniaga semakin apa boleh tak buat awak tulis Okay, itu okay. semakin meningkat ataupun Berkurang. capital modal peniaga semakin apa ni perkataan semakin ni semakin apa Kurang atau bertambah? okay. Every account you have to, for the first place you have to
remember, you have to macam buat cerita lah kan. You have to imagine, ya. Okay, jadi saya buat kotak. So buat kotak juga lah. So yang kedua, this is first transaction. So this is the first transaction. Alright. Okay, this is the first. So the second transaction is follow, and then this is the second transaction. This is the second transaction. What the receive? So Sarati receive RM 10,000. Ambil banyak ni. Dia kan macam A4 juga kan. Nampak agak saya punya ni. Saya sebenarnya suka A4 kan. Cuba pembaris sikit lah. Awak kena guna pembaris. Loan by check. Okay. Awak dapat duit pinjaman. Awak dapat RM10,000 disebabkan awak meminjam. So Sarati, saya hari ni guna Sarati sebab this is the first class. So I'm gonna use sebab you peniaga this. Okay Syah, no problem. Ya? I use. Boleh. Okay. Nanti Syah terasa pula tak tanya dia. Okay, what the two effect of these transactions? Receive 10,000 loan by check. Akaun apa yang terlibat? Which account is involved? Or what? Two effect atau kan? Jadi apa dua akaun yang terkesan? Satu kita dapat wang tunai. Yes, wang tunai. Lagi satu kita kena bayar balik. Apa tu? Bayar betul lah. Faham betul. Loan, satu loan. Daripada ni pun boleh tengok. Yang kedua, check. Boleh. Satu loan, dua check. Okey, tapi yang ni biasa pelajar salah. Kenapa salah? Satu loan. Loan ni ialah apa? Loan ialah okey, loan. Loan ialah under apa buat? Which we have 5 elements. So loans is categorized under which element? Liability. Yes, correct. This is liability. And then check. Check is, what is check? Check is cash at bank. Asset. Okay. Check what check the account dia ialah apa? Account dia ialah cash at bank. Ni pun account cash at bank ialah asset. Cash at bank is asset. Alright. So you have to remember. Okay. So kita ada apa? Satu apa? Loan. Apa maksud loan ni? What is the meaning of loan? Kita berhutang. Bagus. Maksudnya hutang kita. Kau tulis tak? Hutang kita dengan bank semakin apa? Meningkat. Pandai. Hutang kita dengan bank semakin apa? Meningkat. Tu semakin apa? Waktu ni kena tulis Ini kat buku tak ada lah. Mana-mana buku tak ada. Yang kedua kita ada account apa? Cash at bank. Cash at bank. Maksudnya duit kita dalam bank, awak kena tulis. Duit kita juga dalam bank semakin apa? Semakin apa? Meningkat. Pandai. Jadi yang ini awak kena buat sebagai apa? Yang pertama ialah apa? Asset kan? Asset
Asset equal to liability plus equity. Okay. So asset kita lah apa? Ni elemen tau. So bawah ni kita tulis apa? Cash Cash. at bank. Cash at Bank. bank. Meningkat ke dulu tadi? Cash at bank? Meningkat. Meningkat sebanyak apa tadi? How much? 10,000. 10,000. Boleh. Lagi satu apa? Ni asset lah. Ni asset. Lagi satu apa? Lagi satu Liability. 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 Apa nama? Liability lah apa? Loan kan? Loan. Meningkat ke berkurang? Meningkat. Meningkat. Berapa ribu? 10,000. 10,000. Sama tak ni? Sama. Nampak? Dia mesti sama. Dia mesti sama. Jangan tolak ke. Kalau tolak tu, awak kena tengok balik mana yang awak salah ya. Yang ni awak rasanya awak boleh buat. Awak buat sendiri Yang soalan C ni. Awak buat sama macam saya ni. Satu muka surat. Awak guna kertas A4 saya. Kalau tak awak kata itulah inilah. So yang ketiga ni, awak guna one piece of paper. Satu muka surat kosong boleh Yang ketiga. Yang ketiga ni awak buat sendiri. Boleh? Buat Awak sendiri. ikut cara ni. Boleh? Nanti awak terangkan boleh? Yang ketiga saya buat soalan dia. Nanti bila awak buat sendiri, baru awak tahu mana awak silap. Kena explain je kan. Awak buat macam Macam ni lah. Tapi buat satu buku kosong. Faham tak? Turn to next page. Tu kita ada kertas. Ambil. Syah. Awak takut kena raya saya kasih saya ni pun awak tak ada. Banyak pak, banyak. Ambil. Dapat awak tarik balik aku. Tak apa, tarik balik. Yang ketiga, purchase equipment hours RM 2,000 by check. So buat sekarang. Purchase. Tak apa, salah tak apa.
Gula baris kalau ada yang Aset. Betul tak? Yang sekali. tak satu betul. Nanti saya tunjukkan. Satu je betul. Satu je betul. Pandai-pandai awak. Okey. Okey, saya highlight. First awak kena apa? First kena, ni saya kena terangkan lah. Equipment. Satu betul tak apalah. Equipment. Lepas tu check. Boleh? Maksud sekarang ni awak peniaga beli apa ni? Awak jual t-shirt kan? Awak beli mesin jahit contohnya. Okay, Itu equipment lah. Okey. So satu lah Pak. Awak lupakan equipment tadi. Satu. So equipment lah kat situ. Yang kedua lah apa? Check. Pandai check. Macam ni pun boleh. So di bawah kategori apa ni? Equipment dia lah. Kalau check tak ada, nama check tak ada tau. Kau kena buat apa? Cash Cash at and bank. Cash at bank. Yang ni pun boleh terus. Equipment. Equipment dia lah apa? Ada apa? Kita ada 5 kategori. Equipment dia lah ada apa? Expenses. Bukan. Asset. Equipment. Peti. Revenue bukan. Asset lah. Asset Kalau dia expenses pasal cash at bank lah apa? Cash and bank ni. Apa? Ada apa? Asset. Yelah asset. Tak kisah dua-dua asset tak apa tau. Yang ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Tu awak kena lupakan yang lain. Yang tadi kan awak selamatkan seorang, yang bila dah selamat, yang ingatkan lagi dia. Equipment. Ingat yang kedua pula. So first equipment. Dapat equipment. Yang kedua apa apa yang cash at bank tu? Ya, equipment ni pun awak dah salah lah. Betul buat tapi expenses kan? Kalau Salah. asset betul. Equipment asset betul. Maksudnya sini awak dari situ. Sekejap. Kesan dia kita ada apa sini? Kita ada asset equal to asset sama dengan Liability.
Kita buat jauh sikit lah sini. Sebab dia dua-dua aset kan. Aset sama dengan liability plus equity. Itu. Ni kosong kan. Yang ni awak rasa aset ni bertambah ke berkurang ni? Aset bertambah. Tambah. Aset ni bertambah. Equipment lah. Equipment bertambah. Equipment bertambah apa ibu? 2,000. 2,000. Lagi satu apa? Cash at bank. Cash at bank kat sini tau. Cash at bank. Bawah asset tau. Cash at bank kurang. Ni kena ni tolak tau. Tolak tu tau. 2,000. Sebab tu sini awak tengok sini jadi apa ni? Berapa ni? 2,000 tak 2,000 Kosong. 2,000 kosong kan? Beda tak? So kalau saya tulis sini asset, betul lah dia. Betul. Cuma mungkin awak salah tu lah. Cara lukis dia. Draw. Yang ni awak faham tak draw ni? Ni. Kan? Dia bawah kategori asset lah. Asset. Jadi awak tak boleh masuk tempat liability. Equipment under asset. Yes. Bukan expenses. Ya. Expenses. Awak tahu tak expenses? Saya terangkan lagi. Asset maksudnya apa? Yang ni. Yang Ini yang asset. yang lama, yang boleh tahan lama. Itu asset. Awak punya tau. Expenses dia burn. Syah. Dia habis. Apa maksud habis? Burn. Burn. Okay. Macam Petrol kan? Petrol. Petrol awak guna duit habis. kereta. Macam duit. Bukan duit tu aset. Belanja expenses apa? Apa contoh belanja expenses kalau buat kek apa? Tepung. Tepung. Lagi apa? Telur. Minyak. Itu kan semua burn kan? Hangus. Burn out. Kalau tak ada expenses tu, bisnes awak tak boleh jalan tau. Contoh salary, gaji kan, itu burn juga. Gaji itu kan asset. Expenses. Okay. Revenue, duit yang kita dapat receive. Revenue receive. Revenue yang kita receive lah. yang awak Dapat. jual, Lepas tu dapat. Yeah. Dapat hasil. Ada dua ke sana. Jual dapat. Nanti saya terangkan. Okay. So yang ketiga, itu yang ketiga Yang keempat, the business deposited RM 14,000 of the cash awak datangkan tau into a bank account. Dia awak buat juga. Awak highlight kan, ada highlighter, awak highlight kan, dua account lah. Bukan semua awak highlight. Kena highlight kan lah. Macam tadi saya dua kan. Awak sehati atau kerani awak masukkan duit dalam masuk dalam account bank. What the effects? Ada dua efek kan. Nanti awak tunjukkan saya. Bagus juga je ni. Tak apa, salah tak apa. Aku tak faham. Tak faham. Awak masukkan duit. Macam duit awak ni, duit cash awak, itu cash in hand kan.
Cash at bank. Lepas tu masukkan duit tu dalam akaun bank awak. So cash in hand ke bank? Ada dua lah, cash in hand dan cash at bank. Apa kesan dia dua? Satu bertambah ke satu kurang? Buat. Dia dua account, satu cash in hand. Dia awak dalam tangan. Dalam tangan ni maksudnya dekat awak punya poket tau. Dekat poket awak tu. Satu lagi duit awak dalam bank. Ni bukan maksudnya awak ada dua account kan? Faham tak? Sekali awak ada duit dalam tangan kan? Kat bank pun ada kan? Tapi lain-lain figure kan? Sekarang ni awak ada buat jualan, duit tu masuk, duit yang awak dapat tu contohnya 14,000, awak masuk dalam bank. Siapa ke sana? What the effect? Please, sekejap. Awak buat. Ni pun agak salah ni, ada yang sama negara semua tu. Kena ikut format lah. Kalau tak ikut salah Salah, ikut formula. Formula tadi tu. Yang ni. Ini wajib kena tulis lah. Well, ni first ni awak kena faham lah dulu. Bawa balik. Awak crosskan pun tak apa. Awak pangkahkan pun tak apa. So cash in hand tu ni tu jadi asset kan? Asset. Yuk. Okey, sir. Macam ni. Macam mana aset tu ada dua lah. Aset kan satu. Aset satu. Sama salah ni. Cash at bank. Awak tengoklah nota yang sebelum tu sama lah. Jadi tak ada. Okey, dah pula. Okey, saya nak buatkan Cash at bank. macam ni. Aset satu je ni. Kenapa sebab bawa dua sebelah kiri kanan pula? Ni. Satu cukup lah. Ni cash at bank. Okey, saya betulkan Okey, tak apa. Ni kita ada apa? Cash dengan apa? Bank. Boleh? So slow boleh tak? So satu A cash. Tak apa, awak ikut saya, tak payah. Dah salah cash. Cash ni kita akan B lah apa? Bank Awak ikut saya dulu. Ni adalah cash in hand. Ini apa? Cash at bank. Tahu? Berapa ribu? 14,000. Cash in hand adalah apa? Asset. Ni pun asset. Macam juga awak tak boleh ubah je liability ke apa. Ni Satu je lah. Sekejap. Saya ajar awak ni. Okey.
Boleh. Di account. Ini apa? Element. Boleh? Alright. So yang ini bertambah berapa ribu? 14,000. Bertambah pula. Bertolak lah. Kenapa bertolak? Cash in hand masuk dalam bank. Duit awak Masuk dalam apa bank. sekarang ni ada yang tadi cerita pasal satu-satu kena ingat awak jangan pening-pening kepala. Duit awak dalam tangan semakin apa? Saya terlupa tadi. Duit dalam tangan semakin apa? Duit dalam tangan Semakin kurang. atau apa cash in hand semakin apa? Semakin apa? Berkurang. So cash in hand semakin kurang. Lagi satu. So awak dah lupa cash in hand. Awak kena ingat pula apa? Cash at Bank. Cash at bank. Cash at bank. Cash at bank maksudnya duit dalam apa? Duit dalam bank. Awak jangan ingat tangan lagi. Duit dalam bank semakin apa ni sekarang? Meningkat. Semakin apa? Meningkat. Semakin meningkat lah. Boleh? So kita buat balik. Fikir sikit. Kita buat balik asset sama dengan apa? Aset. Liability plus equity. So kita dah tahu ni dia asset tau. So jangan masuk liability pula. Dia asset ni. Awak pun dah setuju. So kita ada cash apa? Cash in hand dengan apa? Yang kedua adalah apa? Cash at bank. Cash at bank. Cash in hand tambah apa ribu? Cash in hand tolak Tolak berapa? 14,000. Tolak 14,000. Cash at bank? Tambah 14,000. Sini kosongan. Ni dua lah. Ni dah bagi dua. Ni satu. Ni dua. Jadi awak dapat apa ni? 14 kosong. Ni pun kosong tak? Dia mesti sama lah formula dia. Ni awak salin boleh. Sebab awak salah, awak kena salin lah. Jadi faham tak? Jadi dah. Jadi faham tak? Fahamkan dulu. So saya cuba lagi satu. Boleh buat? Yang ni agak susah sikit lah. Susah. Yang last susah sikit. Tapi awak cuba dulu. So ni lepas kerja. Dah. Amin Syarati sorry. Withdraw RM 500 from the bank for his personal use.
Itu je. Getar aku. Tak apalah. Tak apa yang lain. Nah, jadi Dah. saya boleh katakan withdraw ni adalah ia adalah capital. Dia awak cuba buat boleh tak? Tak apa. Ini capital increase. Cuba awak buat macam tadi lah. Boleh? So withdraw. So saya ajar awak lah. Withdraw dengan apa? Dengan bank. Cuba buat. Sama je macam tadi. So withdraw tu di increase ke decrease? Withdraw capital. Capital Decrease. decrease. Sebab dia ambil. Ambil duit untuk joli-joli. Joli-joli apa? Joli-joli lah untuk dia punya happy lah. Dia wayar kan. Dia capital tau. Bank tu cash at bank lah macam tadi. So kita ada dua. Satu apa? Ni saya jawab sikit lah. Saya tak boleh tunjukkan, nanti saya pakai pandai. Kita ada apa? Withdraw. B lah bank. Kalau awak betul ni bagus lah ya. Saya tahu dia betul. Improve. Ya. Itu betul. Mungkin awak boleh cakap sebagai yang negatif. So Increase kan, anak panas kan. Tambah sikit, tolak boleh. Takkan plus, kalau meningkat plus kan. dah. Tapi betul tu. Nanti Sir akan send video ni kan? Saya rekod lah. Tak tengok pun dah. Sekejap, saya pun ada So, tu. suka nak handphone eh? Biasalah tu. Takut dia saya curi. Curi buat apa? Bateri pun tak rosak. Saya ada banyak duit. Beli iPhone lagi.
Mahal lah iPhone ni. Taklah, ni second hand. Oh, function boleh Fashion ni saya beli 800. Harga dia mahal lah, 4,000. Dia belum orang. Berapa? Original price 11. Jadi iPhone apa? Ni 11. Ui, mahal. Yang baru. Ha. Baru tak ada. iPhone 11 baru tak ada. Awak tahu je Ya betul. Baru tak ada. Tahu je awak pasal Second iPhone. hand je. Ada kawan saya tu India lah, masa belajar master kan, habis duit dia beli iPhone. Sekarang baru Dia suka. tinggal 16 dengan 17. 13 Pro Max. Tak Sarati lega ya iPhone dekat sini. Tak sekarang saya risau. boleh. Sir, Ha. capital tu withdraw. Ha. Kalau withdraw, Modal akan bertambah ke kurang. Maksud gini lah, withdraw tu ambil kalau lah. withdraw cash in hand. Awak kena fikir dua. Tak, kalau kita Nanti dulu awak fikir cash, ni cash at bank lah. Okay. Awak fikir dua, jangan fikir cash in hand. Awak fikir withdraw tu. So dua-dua pun kurang lah. Buat je buat. Awak buat dulu boleh? Saya macam tak sabar bagi jawapan. Sarati tu dah betul. Dia betul. Saya rasa simpan. Apa hari tu punya class record? Bagus juga saya rekod. Macam ni. Buat ni lah. Betul. Sangat betul. Cuma ni yang paling betul lah. Awak tembak ikut. Withdraw ni ialah apa? Withdraw ialah withdrawal. Ini ialah account ni. Ini ada element. Dia element dia capital sorry equity. Equity pun sama lah capital equity. So kesan dia lah sekarang ni, bank boleh cakap bank, tapi akan tulis itu apa, cash at bank. Dia adalah so element awak kena ingat 5 je tau. So yang ni apa kesannya, ni yang paling penting. Awak kena fikir satu-satu tau, jangan fikir yang lain. Macam tadi lah, awak dah selamatkan Sarati, nak selamatkan Syah, awak dah tak boleh fikir Sarati lagi dah. Syah pula macam mana kan? Okay. Jadi sekarang ni awak dah fikir equity tau. Equity ni apa tadi? Capital. Tambah ke kurang? Equity kurang. Kurang. Boleh? So awak dah fikir equity lagi. Dia fikir equity lagi. Sekarang ni apa pula duit kita dalam bank tu semakin apa? Our cash in bank, apa kesan dia? Kurang. Senang je kan. Jangan fikir equity lagi, awak fikir yang tu je. Sebab awak dah kena Okey. Kalau withdraw bank jadi apa macam tu? Kurang. Jangan fikir withdraw lagi. Awak fikir, salah awak. Awak fikir cash at bank awak semakin apa? Contohnya awak tengah terbakar sini kan. Awak selamatkan Sarati dulu. Lepas tu awak takkan awak ingat Sarati lagi sebab awak dah kat lari. Selamatkan dia. Lepas tu awak dah dekat Syah pula. Syah ni macam mana ni? Syah tengah apa? Tengah bersembunyi takut kan. Jadi fikir Syah pula. Awak jangan fikir dua-dua. Tahu? Sekarang ni first awak fikir withdrawal equity tu. Okay, hilangkan equity. Sekarang ni fikir cash at bank pula. So kita first tadi kita akan buat asset sama dengan apa? Asset Liability plus apa? Equity. So asset kita ada apa tadi? Bank. Apa nama? Cash at Bank. cash at bank. Macam awak tulis bank kan, tak dapat sangat lah. Cash at bank lah. Then yang ni lah withdrawal lah. Okay.
Ini berapa? Berkurang. Ini berkurang. Betul tak? Ini baru nampak. Negatif apa ni? Negatif 500. Ini sama dengan negatif 500. Sama tak ni? Beda tak? Boleh? Boleh tak? Jadi sekarang ni kita ringkaskan boleh? Ringkaskan. Kita ada buat kotak cantik-cantik kan kotak. Awak nak rehat dulu ke? Rehat dulu boleh? Ke nak terus? Boleh? Terus boleh? Saya duduk kat kitchen. Awak nak rehat, awak nak pergi mana? Ke awak dengan iPhone lah? Awak rehat dulu Tak apa, boleh je. Boleh terus? Betul kalau puasa suruh terus. Boleh? Kita ambil Saya kat. nak rehat. Saya okey. Saya buat apa jam pun. Berapa? 4 lah. 4 lagi setengah jam ni. Lagi 25 minit ni. Boleh? Awak boleh? Awak pun dah makan lah? Awak puasa? Tak. Awak tak pernah puasa Cubalah puasa. Tak nak. Tak boleh rasa. Tak tahan pun. Tak tahan lah. Awak ada nampak budak Melayu makan lah? Puasa, tak puasa? Saya pergi makan roti je. Tapi tadi ada kawan tu India tu puasa juga dia. Puasa. Tak, ya tidak ada puasa. Tak tahan dia. Tak boleh tahan lah. Tahan pula juga tak tahan. Tak tahan pula makan. Tapi pukul 3 makan dia tu sikit. Tadi makan buka apa? Saya makan ni ada makan nasi, ikan, layu sikit. Okey. Boleh? Okey, kita teruskan. Ni paling senang. Awak guna pembaris. Ada baris tak? Okey, kita ada akaun apa? Cuba awak tengok. Kita ada akaun apa? Senaraikan akaun. Boleh tak? Daripada awal tadi. Awak sebut. Saya malah tengok. Apa? Akaun apa yang ada? Yang pertama tadi daripada nombor 1 tadi. Elemental. Akaun bukan elemen. Daripada sini boleh? Dari nombor 1 tadi. Akaun apa? Cash in hand dengan capital. So awak tengok nota awak boleh? Apa akaun dia? Satu apa? Cash in hand. Cash in hand. Yang kedua apa? Capital. Lagi? Capital. Yang nombor 2 tu loan dengan check. Tak yang ketiga? Tak akaun. Akaun lah. Transaction 2 apa? Cash at bank. Apa? Cash at bank. Cash and back. Cash at bank. Lagi akaun apa? Kan kita ada banyak dulu siaga kan, sampai 5 kan. Next apa? Ke apa? Dia tak boleh sama, dia kena lain. Apa lagi? Ni yang ni loan semua ni. Tengok semua ni. Cepat. Okay, cash at bank. Lagi awak kena tengok, jangan tengok tu. Saya pun balas tengok. Loan yang kelima apa? Tengok. Check Lah. Check cash at bank. Tak boleh. Don't repeat again. Capital, cash at bank, loan. Lagi. Ya, tu. Yang Sarati semua bisnes. Apa lagi? Equipment. Lagi. Equipment. Yang baru awak buat ni. Withdrawal Withdrawal bank. Withdrawal. Withdrawal Yang baru buat. Cash at bank. Dah cash at. Dah. Cash in dah tak boleh ulang tau. Withdrawal dah ada lagi tak? Tak ada. Dia buat senaraikan. Ni step dia tau. Jadi awak kena ni saya buat garis saja cantik lah. Awak buat cantik. So buat cantik kita senaraikan dulu. Boleh tak? Kita senaraikan yang pertama apa? Kita susun cash in hand adalah asset. Awak tulis. Sebab saya tanya awak equity, asset, liability,
The asset, liability. Dah. Okey, kita ada aset, kita kumpulkan. Aset. Ada 3 aset eh? 3 cash in hand. So saya cuba cantik. Apa awak sebut? Cash in hand. Cash in hand. Cash in bank dengan equipment. Lalu cash at Cash at bank. Cash at bank. Last equipment. Yang kedua apa? Equipment eh? Lagi? Itu je. Yang liability apa? Liability satu je. Withdrawal tu. Liability withdraw pula. Ya, kita random lah. Dengan loan. Loan lah. Oh, loan. Ini kan withdrawal ke liability? Sorry. Silap. Ini equity. Loan. Loan liability. Withdrawal equity. Oh, capital ada satu eh. Capital saya belum sebut lagi kan? Capital. Capital eh. Capital dengan apa? Capital dengan Withdrawal. withdrawal equity. The asset. Ini liability. Adik buat lukis lawa-lawa ya. Adik buat gula baris. Saya gula baris juga. Adik baris. Kaki tak? Tegak kan? Okey. Lepas tu di. Okey. And then sini. Abang ada baris. Ada. Apa yang awak ada? Handphone ada. Baris. Baris tak ada. Kau kena buat baris tau. Paling banyak kena buat baris. Baris saya pun sama ada. Dia kan. Dah buat Syah ni. Buat tulis situ tak apa. Tak kena baris tak apa. Pakai awak punya apa. Dapat tak jadi? Aset ada 3 kan, dapat? Aset ada 3 tak?
1, 2, 3. Nampak? Ni kuning. Biru. Buat cepat. Macam boleh siap kot. Siap. Dah. So, yang pertama tadi apa kesan dia? Ilmu satu tadi. RM15,000 kan? Cash in hand 15,000. Awak buat sini. Boleh? Awak buat sini berapa ribu? First cash in hand 15. 15. Capital 15,000. 15,000. Jadi nombor 1 lah. Awak buat nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Bola ya, bagus lah. Banyak juga ya. Cash admin. Awak kena tengok jadual yang ni tau. Kuning ni. Patutnya pukul 1.45 ni. Kita habis pukul apa? 1.45 habis 3 suku. Sebab awak tadi mula kedua. Tak apalah.
Atau jumlahkan jumlahkan. Lepas tu awak gabungkan dapat sama tak so boleh guna kalkulator awak untuk awak guna handphone awak ni. Nanti bawa kalkulator tau, gelas dah tak boleh handphone lagi, tapi ni tak apa, last dah habis dah. Siapkan nanti kita habis, dia habis. So dapat total 5 je lah so. 5 je dapat yang tu. 6 tak ada, memang 6 tak ada? 6 tak ada. Okey, aku agak dia, sorry. Jumlahkan Dari bawah ke dari dari atas ke bawah. Divisi aset sama dengan kena jumlahkan semua. ya. Dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke Ya, bawah. semua.
Cuba jumlahkan aset boleh tak? Ni aset. Jumlahkan tiga-tiga ni. Aset tu. Tiga-tiga aset tu campur sekali. Ya Allah. So, sekarang Macam tak balance pula Kena balance. Aset sama dengan Ya Allah. Lepas tu liability dengan equity campur sama. Saya dapat sini. Ada silap tak? Syah. Mungkin dia miss mana-mana. Faham tak Syah? Pening kepala. Tak, ini semua saya okey je. Tadi tak boleh jawab. Yang tu je. Ada yang sikit-sikit susah, ada yang saya boleh buat. Kita kena kuat basic. kalau benda ni saya tak angkat gambar boleh. Ambil lah. Ambil. Oh, awak surveillance. Surveillance dia? Surveillance dia. Terus benar. Ya. Mana punya? Sekejap Awak yang gabung hari apa? Gabung AB. Semalam. Hari Oh. Selasa. Okey. Saya kena power lah sebab kalau mana satu gabung, mana satu pecah ni pening lah. Selasa gabung. Rabu pecah.
10,000 lah. Sir, untuk kelas 2 jam ni, Eh. ikut jadual puasa ke apa? Ha. Pukul 2 lah. Ikut puasa. Awak ni. Sebab tadi ada ganggu sikit kan. Berarti ada program LM. Ini kenapa dia tak tolak ni? Kenapa? Ini campur ni 25,000. Ni negatif lah. Negatif. Awak ada negatif sini. Kenapa positif ni? Ni betul kan ni? Negatif ni. Betul eh? Betul. Saya tulis kat sini nanti. Okey. Ya. Okey, rasa itu saja. Nanti saya akan beri lautan ni. Okey, sir. Itu. Kalau awak ada masa, awak type kerja cantik ke, ataupun awak salin balik, ataupun kita akan buat soalan lain lah. Saya tak nak bebankan awak masa rumah ni. So kita nak kasih dulu lah. Sebab nanti saya isi kemudian lah. Hari ni saya tak kasih, saya tak ready nak kasih lagi. Okey, sir. Okay, right. Okey, thank you, sir. Right.